ini adalah ganti pada premium cherry. Yang korang selalu beli premium cherry tu, okey, ini adalah ganti dia. Premium fantasi. Yang ni. Ganti dia. Okey, ganti dia. Okey. Kalau lelaki dia nak cuba dulu, dia nak cuba bau apa? Okey. Lelaki kalau awak nak cuba tu, awak boleh cuba dua dulu bau. Yang mana? Bau wajib awak cuba. Okey. Royal Oud, bau orang Arab, orang kaya. Kalau spray campur bau okey tak? Tak tahu. Saya tak pernah try lagi. Royal Oud, bau orang Arab, bau-bau mewah. Bau-bau mewah. Okey, Royal Oud ni dia bau-bau mewah. Bau mewah orang Arab. Orang Arab, orang kaya-kaya pakai yang ni. Royal Oud. Yang ini Fresh Woody. Fresh Woody ni dia fresh, tapi dia bau macam perfume-perfume mahal. Yang perfume-perfume man tu. Tapi boleh saya katakan perempuan pun suka. Okey. Baik. Jadi boleh saya katakan perempuan pun suka. Jadi untuk lelaki kalau awak nak cuba dulu, tak percaya kan? Awak cuba dulu dua ni. Kalau lelaki kerja ada bau mana tinggal belakang, dia ikut hidung awak. Awak suka bau apa? Kalau awak suka bau oud, awak ambil Royal Oud. Bau orang Arab kaya. Orang Arab orang kaya. Royal Oud tu. Tapi macam tu saya cakap, siapa ambil 5 jimat, dia dapat RM10 je satu. Siapa ambil 5. Dah beli yang combo, semua sedap. Sangat bau dia. Sebelum ni purple. Sebelum ni beli yang purple lah kan. Ziana. Purple dulu dengan ni, mana lagi padu? Dulu premium cherry. Sekarang ni digantikan dengan premium fantasi. Dulu premium cherry. Sekarang ni kan digantikan dengan premium fantasi. Bau dia lagi padu, lagi menyengat, lagi terpelanting. Yang sekarang lagi padu. Bau dia agak mewah ya. Sebab tu harga dia pun lain. Dulu perfume ni harga asal dia 20. Yang ni dulu. Tapi saya jual apa? Saya jual 12 kot. Saya jual 12 lepas tu yang ini saya kira-kira balik 25 satu kotak. Tapi tak sampai hati nak jual 25. Aku ni tak sampai hati nak jual 20. Tak sampai hati nak jual 15. Tapi setengoklah, setakat orang ada sambutan-sambutan ni, saya jual bawah RM15. Tak tahulah RM13 ke, RM13.90 ke, saya tak tahu. Sebab boleh jadi esok lusa ni harga ni dah tak dapat harga murah. 5 kotak tu pun saya dah tak bagi 50. Mungkin saya akan naikkan harga. Sebab apa? Sebab ini adalah harga pembukaan. Harga pembukaan. Kan? 5 kotak 50. Satu kotak RM10. Ush. Satu kotak jadi RM10. Kan? Jadi itu harga pembukaan. Lepas ni mungkin akan naik dalam dia murah juga dalam 55. Combo dalam RM55 je. Combo RM55. Siapa nak ambil. Tak nak tak apa. Tak ada masalah. Sebab benda ni dia, kalau awak tengok berapa saya dah jual pun awak pun faham benda tu. Tapi kalau sampai rumah awak pun tahu bau dia macam mana. Sebab saya punya minyak wangi setakat ini, daripada batch pertama sampai sekarang, semua orang puas hati. Dan saya punya cara, saya tak nak orang kata jual mahal, lepas tu bau 2-3 jam. Maksudnya modal murah, nak untung je lebih. Saya tak nak macam tu. Saya nak biar awak pakai tahan lama. Saya nak minyak wangi yang bila pakai daripada pagi sampai malam tahan. Dan ada orang pakai tahan sehari ada yang pakai tahan 2 hari, ada yang pakai tahan 3 hari pun ada. Jadi benda tu faham tak? Jadi kita akan cari minyak wangi yang padu. Cara Ustaz spray ada tutorial tak? Tutorial ikut cara masing-masing. Cuma bagi saya awak jangan spray banyak sangat. Benda boleh jimat. Saya insecure dengan lelaki yang handsome, bergaya, kemas. Lepas tu 2 kali dah cukup betul. 3 kali kalau awak spray dah kira banyak. Okey, contoh kan, awak ambil bau Royal Oud. Saya ambil bau Royal Oud spray 2 kali je. Dia bukan dekat kulit tau. Minyak wangi saya ni dia dekat baju, kain, tudung, telekung, seluar, jubah, selimut, bantal, tilam. Dia dekat fabrik. Maksud fabrik ni kain. Kain, selimut, spray dekat baju, kain, tudung, telekung, seluar, jubah, apa lagi? Segala fabrik awak boleh spray. Macam saya tak spray banyak-banyak. Saya spray 2 kali je.
Saya spray 2 kali je. Memang bau dia. Royal Oud. Royal Oud. Bau oud dia memang padu lah. Ini bukan inspired tau. Ini saya custom sendiri. Maksudnya kita buat sendiri. Minyak wangi Royal Oud ni dia tak ada inspired. Ini bukan tiru mana-mana. Bukan ambil minyak wangi yang orang dah jual, kita jual. Tak. Yang ini adalah minyak wangi custom. Custom ni kita buat sendiri. Faham Bukan saya pergi kedai perfume yang mahal-mahal, saya ambil, saya pergi kilang cakap saya nak bau yang sama macam ni. Tapi saya nak jual harga murah. Tak ada. Ini minyak wangi custom. Tak ada dekat minyak wangi yang lain. Bila sebut custom maksudnya dia bukan ambil daripada minyak wangi orang lain, lepas tu dia buat brand sendiri, dia jual. Tak. Ini adalah custom yang ni. Dia bukan inspired. Dia bukan benda yang dah biasa orang jual, dah biasa orang bau, tak. Yang ini custom. Sebab tu waktu saya buat minyak wangi dulu, saya rasa macam, ini bau ni padu ni. Macam tu. Bau ni padu lah, macam tu.